Islam tak molek. Nah, dari mana pakai tudung pula? Tak mau mampu tu. Mana sayang, bukan sayang agama, sayang diri, tak mau mati dia. Nah, bukan kerana perintah Allah. Selepas suci daripada haid nifas dan melahirkan anak, saya mandi wajib dengan berniat aku mengangkat hadap sah kepada Allah Taala. Sah atau tidak dengan berniat begitu? Sah. Mengangkat hadap sah. Jadi hadisnya niat ini umum. Haid boleh, jenabah boleh, nipah boleh, akad hadap so. Selepas imam selesai sembahyang fardu, imam baca wirid dengan menggunakan pembesar suara. Apakah hukumnya kerana ia mengganggu orang yang sembahyang dan masbuk yang sembahyang sunat? Jawabnya, sunat imam tidak mengkuatkan sangat suara jikalau masih ada lagi orang yang masbuk. Tetapi bila semua telah pun habis, maknanya boleh kita mengkuatkan suara jika niat nak mengajar para jemaah dengan wirid. Baik. Apakah hukumnya kalau kita memancing di kolam berbayar 1 jam RM30? Setengah ulama kata haram. Kerana mencuba nasib dengan bayaran yang tertentu, satu pihak mesti mengalami kerugian. Apa hukumnya melabur dalam public mutual dan dana Islam? Belakang masih lagi syubhah. Jadi kalau syubhah ni maknanya sebaik-baiknya tinggalkanlah. Kerana ada dah daripada panel-panel yang mengatakan harus, tetapi ada pula badan-badan lain yang mengatakan masih lagi tidak harus. Jadi ada berlaku syubhah. Kalau saya nak jadi ulama, berapa tahun saya kena belajar? Tak lama, lebih kurang 30 tahun. Apakah hukum nyanyi lagu jiwang? Kalau kita nyanyi hibur diri kita saja, hukumnya harus. Kalau ada seni kata yang memuja tubuh badan seorang perempuan, baru haram. Tapi kalau jenis jadi penyanyi atas petah menghiburkan orang, walaupun lagu kita tak haram, tetapi dengan sebab kita nyanyi habis orang bahan lagu habis, maka kita bersebahag dengan perkara yang haram. Sebab tu menyanyi ni asalnya tak haram. Bukan semua lagu tu haram. Lagu-lagu nasyid harus. Lagu-lagu memuji Allah, setengah ulama kata sunat, boleh pahala. Memuji Nabi, memuji jihad dan sebagainya. Lagu-lagu patriotik harus. Lagu-lagu cinta hak lara makruh. Dengan cintaku, cintamu, hak tu saja 20 tahun. Tak boleh benda. Cintamu, cintaku. Lagu patriotik baru kita rasa semangat untuk kasih kepada negara. Biru perpaduan kita semua. Bolehkah hantar SMS kepada kawan perempuan untuk bertanya khabar? Boleh, tapi setakat bertanya khabar, jangan sampai kepada hak nafsu. Soalan seterusnya. Allah, panjang-panjang ni. Saya kerja dan menyewa di Paka. Kampung saya Batu Buruk. Baru-baru ni saya ke Kuantan bertolak dari Paka, dan dari Kuantan saya terus bertolak balik ke kampung. Dalam perjalanan pulang saya telah singgah di rumah sewa saya untuk solat jamak qasar. Apakah hukum dia? Sahkah solat jamak qasar? Tak sah. Rumah sewa kita. Dia kata tempat kita boleh, rumah sewa kita kan. Orang Batu Buruk kerja Paka, duduk Paka. Dia orang Paka lah. Dia balik Paka, dia kena balik kampung Batu Buruk. Tak boleh. Faham? Menyewa di Paka maknanya tempat tinggal kita. Boleh ke mari tempat tinggal kita semula jamak situ? Tak boleh. Faham? Dia tempat tinggal ni yang kita duduk lama, sama ada kita menyewa ataupun menupang atau beli, tak ada kira. Itulah tempat duduk kita. Faham tak? Tak boleh situ. Isteri saya sudah bersih haid dan dia yakin dia suci. Petang itu dia telah mandi hadas. Malamnya kami bersama. Selepas salat subuh kami bersama lagi. Selepas bersama pagi tersebut 2 kali benar. Gagah benar. Tok Imam sengang gini. Terdapat lagi darah keluar padahal isteri saya yakin yang dia sudah bersih suci. Apakah hukum dia? Jawabnya, sebab tu jangan gaduh. Jangan gaduh. Kalau 7 hari sama-sama dia berhenti, memang haid dah. 7 hari tu lepas tu dia keluar balik, dia boleh haid balik. Sebab tu jangan gaduh. Patutnya dulu. Kalau begitu keadaan dia masih lagi haid, dia berhenti sekejap, dia ada sekejap lagi. Jadi sabar, so gaduh. Ni kadang-kadang hari kendang tu baloh dengan bini. Bini kata 7. Bini kata 6, dia kata 7. Bini kata 6 bang. Bukan 7.
Bukan 7. Bukan 7. Hilangkan. Saya kerja dan menyewa di Kuantan, sebulan kali saya akan balik ke kampung halaman di Ladang, Terengganu pada hari Sabtu dan Ahad. Semasa di kampung saya solat jamak qasar. Apakah hukum dia? Kalau kita tak anggap lagi sebagai tempat tinggal kita di Ladang tu, maka boleh jamak qasar. Kata kita anggap sebagai tempat tinggal kita, tak boleh jamak qasar. Faham? Dalam perjalanan boleh. Sebab kita ni boleh ada banyak tempat tinggal dalam dunia ni. Kita ada rumah di Kuantan, ada rumah di Kemamang, ada rumah di Permatang Pasir Ris. Jadi kita pergi mana-mana rumah kita tu tak boleh jamak belaka pasal tempat tinggal kita. Ustaz, saya nak tanya macam mana kalau kita buat ibadat tidak ikhlas, dan macam mana kalau macam mana nak wujud ikhlas dalam diri kita? Baik. Dia ikhlas ni maknanya lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Dak ikhlas ni riak lah namanya. Baik. Tujuan tu riak ni gini, aku nak semayang ni, nak tunjuk ke orang ni. Kita duduk saja dak semayang sunat, tiba-tiba dengar pengeh di depan belakang. Syaitan kata semayang sunat orang mari belakang, orang nampak bijak sikit mu. Kita pun terus bangun semayang sunat. Hak tu panggil riak. Suti ibadat hangung, hancur, licin, tak ada benda. Jadi jangan buat hak lagu tu. Dia hak riak, hak ikhlas riak ni hak kita semayang kerana Allah. Tapi mari juga kadang-kadang dalam tu kan orang dan sebagainya. Jadi campur aduk sekali. Caranya kita tahulah kalau ada perasaan nak tunjuk ke orang tidak kerana Allah, kerana manusia dan sebagainya, betul selalu buat lagi dalam hati istighfar, astagfirullah dalam hati. Kalau tengah sembahyang, kalau luar sembahyang, astagfirullah. Dan kita hadirkan dalam hati kerana-Mu semata-mata, bukan kerana lain. Datang gangguan-gangguan tu sebenarnya bala ujian daripada Allah. Jangan kita duduk turut. Sebelum angkat takbir sembahyang, ingat aku nak ikhlas malam ini sekali. Jangan terus takbir. Berdiri nak baca Quran, duduk baca Quran, kerana-Mu ya Allah. Kita pun start baca Quran. Jangan buat ibadat dulu, lepas tu tak teringat sekarang nak ikhlas tadi. Diri tu nak ikhlas dulu. Saya niat nak puasa nazar, boleh tak gabung dengan puasa ganti, puasa sunat? Jawabnya, kalau puasa wajib ganti dengan puasa sunat, ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Umpamanya puasa Syawal dengan puasa nazar sekaligus. Jumhur ulama mengatakan sebaik-baiknya jangan buat sekaligus. Sebagian kecil pada ulama fiqh mengatakan harus. Jadi yang terbaiknya kita buat suku-suku. Ma aksaru fi'la aksaru sawaba. Banyak perbuatan, banyaklah pahalanya. Apakah hukumnya kandungan yang lebih 3 bulan jika tidak gugur mendatangkan keberatan pada 1000, contohnya kandungan berada di luar rahim. Kandungan tak dapat 3 bulan lagi. Dia gini, kalau kerana maknanya tujuan kerana nak menjaga maknanya nyawa ataupun apa benda ni, kesihatan, boleh memudaratkan dan sebagainya kepada ibu yang mengandung, berapa bulan pun boleh gugur dengan nasihat doktor Islam. Tapi kalau gugur kerana nak menjarangkan anak, dia haruskan kurang daripada 4 bulan. Makruh. Tak sampai 4 bulan kandungan. Tapi kalau menggugurkan anak kerana takut tak cukup makan, ekonomi dan sebagainya, syirik. Haram, dosa besar. Jadi berhati-hati. Lebih pada 4 bulan tak boleh gugur, melainkan dengan kehendak doktor pakar yang mengatakan kalau teruskan kandungan boleh menyebabkan, memudaratkan nyawa si ibu.